Ini statement daripada Setiausaha Akhbar Donald Trump. Okay, dia kata tomorrow night 9 p.m. President Trump will address the nation about update Iran lah. 9 malam US ni bersamaan 9 pagi waktu Malaysia nanti. Cuma saya nampak ada satu pattern dekat sini di mana dalam tempoh 24 jam sejak siang tadi beberapa pemimpin bagi statement. Kalau kita tengok pemimpin Australia, Perdana Menteri Australia, dia ada bagi update. Dia kata memang keadaan akan jadi lebih teruk lah dengan krisis tenaga dan sebagainya. Dia minta rakyat dia naik public transport. Lepas tu yang agak highlight adalah PM UK. Okay, Prime Minister UK ni pula dia pun cakap benda yang lebih kurang sama. Okey, cuma dia ada bagi tahulah sekarang adalah waktu yang sesuai untuk dia menjalin kerjasama dengan EU, memandangkan hubungan UK dengan US ni agak, orang kata apa ni, in a rocky situation. Dan of course Perdana Menteri Malaysia pun ada bagi statement juga. So dia lebih kurang sama je lah. Okey. Kebanyakan pimpinan dunia ni nampak dia dah bagi amaran dekat rakyat masing-masing untuk berjimat cermat, untuk bersiap sedia dengan krisis minyak yang akan berlaku nanti. Dan yang menarik ni, Presiden Iran pun bagi statement beberapa jam sebelum Trump bakal bagi statement lah. Senang cerita dia kata Iran ni adalah tamadun yang dah lama bertahan. Okey, nak perang pun boleh, nak berdamai pun boleh. Itu lebih kurang lah. Panjang dia punya surat, tapi statement dia lebih kurang macam tu. So, bola di kaki Trump. Okey, dia nak escalate pun boleh, atau dia nak tutup chapter perang US-Iran pun boleh juga. So, sebagai pelabur ataupun trader, of course, kita nak tengok harga minyak lah. Okey, kalau Trump escalate, then harga minyak akan kekal atas $100. Okey, tapi kalau Trump kata okey, mungkin dah masa untuk tutup orang kata perang apa sebagainya, kita tengok adakah harga minyak akan break bawah daripada $90. Kalau dia turun lagi bawah, maksudnya itu adalah de-escalation. Okey, tapi kalau Trump nak fight, okey, nak masuk juga, dan kita tengok dekat bond. Okey, sebab kelemahan Trump ni adalah dekat bond yield. Kalau bond yield naik dan sebagainya, mungkin Trump kena stop dulu.